Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata, wahai Rasulullah, izinkan supaya aku dikembirikan. Mungkin ada yang tertanya apa yang dimaksudkan. Ini adalah di antara amalan yang sekian lama diamalkan, cuma saya kurang pasti sama ada perkara ini berlaku pada hari ini atau tidak, terutamanya bagi kaum lelaki. Sebab yang bertanya di sini seorang lelaki. Adapun dikembirikan seorang wanita itu lumrah, cuma mungkin perkataan kembiri itu tidak lagi digunakan, tapi digunakan istilah seperti mengikat rahim supaya tidak lagi dapat mengandung. Yang ini prosedur yang dilakukan oleh seorang doktor untuk menghalang seorang perempuan itu daripada dapat mengandung. Tapi itu bagi perempuan. Bagi lelaki, proses yang hampir serupa pun ada juga, iaitu dengan diikat juga pada bahagian anggota kemaluan lelaki itu, dikasihkan atau dikembirikan. Nak kata bahawa memang benda ni berlaku pada zaman dahulu. Juga antaranya dilakukan atas golongan hamba sahaya supaya tidak menimbulkan masalah seorang hamba lelaki itu atas keluarga tuannya, terutama dalam kalangan ahli keluarga perempuannya, supaya elak daripada sebarang hal-hal yang tidak diinginkan, maka dikembirikan hamba sahaya itu. Ini pada zaman dahulu. Maka lelaki ini datang kepada Rasulullah bertanya atau meminta izin supaya dia dikembirikan. Lihat jawapan Nabi SAW. Baginda menjelaskan, kembiri umatku adalah dengan berpuasa. Nak kata bahawa dikembirikan seorang lelaki dengan cara diikat pada anggota saraf, pada anggota kemaluannya dan sebagainya, itu semua tidak ada dalam Islam. Sebaliknya, apa yang ada, kata Nabi, kembiri umatku adalah dengan berpuasa dan mendirikan solat. Hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain, juga ada dimasukkan dalam buku ini, tentang bagaimana puasa dapat mengekang nafsu syahwat. Maka syariat Islam menganjurkan supaya seorang Muslim itu berpuasa, antaranya kalau dia ingin mengekang hawa nafsunya, terutamanya bagi anak-anak muda yang belum berkahwin dan seumpamanya. Itu seperkara. Seperkara yang lain juga boleh kita lihat, hadis ini menjelaskan atau hadis ini menolak pendekatan yang diambil oleh sebahagian pihak, terutamanya orang yang bukan Islam. Bagaimana mereka nak mengabdikan diri mereka kepada Tuhan, kesudahannya dengan mereka tidak berkahwin misalnya, kesudahannya dengan mereka menjauhi wanita, mungkin dah berkahwin tapi tak bersama dan seumpamanya. Sedangkan ini semua menyalahi syariat Islam. Syariat Islam menganjurkan supaya berpuasa, seperti mana juga menganjurkan supaya bernikah, dan ini semua tidak menghalang daripada seseorang itu untuk dia mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal lagi dalam masa yang sama, syariat Islam menganjurkan supaya berpuasa, seperti mana juga mendirikan solat malam. Nak mengatakan bahawa ini tidak menghalang seorang itu daripada dia menjalani kehidupan sehariannya seperti biasa, menjalani kehidupannya berkeluarga, melaksanakan tanggungjawabnya terhadap isteri dan anak-anak.